Ramai yang tanya, Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ni buat apa ramai-ramai berkampung kat Kuala Lumpur? Setakat nak sembang kosong aja ke? Jawapannya, jauh sekali. Kami di sini bukan sekadar bersembang, tapi untuk buat keputusan besar yang akan memajukan ekonomi kita semua. Apakah hasil mesyuarat AECC yang ke-25? Pertama, Laos, pengerusi ASEAN tahun lepas telah berjaya capai semua keutamaan ekonomi mereka untuk tahun 2024, terutamanya dalam memajukan ekonomi digital. Kedua, sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, Malaysia telah berjaya capai dua inisiatif utama kita untuk tahun 2025. Kita telah selesai rundingan untuk menaik taraf perjanjian ACFTA 3.0. Kita juga telah berjaya mengutamakan perjanjian naik taraf A3. Dan apa maknanya ini? Maknanya lepas ini lebih mudah untuk Malaysia nak ekspor produk kita ke China dan negara-negara ASEAN lain. Bila ekspor naik, pelaburan pun akan meningkat. Dan bila pelaburan meningkat, apa yang jadi? Lebih banyak peluang pekerjaan akan diwujudkan untuk rakyat Malaysia. Ini berita baik untuk semua. Ketiga, kita juga dah selesai rundingan pasal perjanjian untuk APG. APG ini macam sistem sambungan elektrik besar antara negara-negara ASEAN. Dengan adanya APG ini, bekalan elektrik kita akan jadi lebih berjamin dan kita dapat meningkatkan penggunaan tenaga lestari. Ia juga akan menarik lebih banyak pelaburan untuk projek-projek tenaga di rantau kita. Keempat, Pelan Indo-AEC 2025 kini berada di tahun terakhir pelaksanaannya. Setakat April 2025, kadar pelaksanaannya dah capai 97%. Dan akhir sekali, kita juga berusaha mempercepatkan kemasukan Timor Leste ke dalam AEC. Kemasukan Timor Leste akan mengukuhkan lagi pertumbuhan dan potensi ekonomi rantau kita. Jadi, nampak kan? Mesyuarat AEC ini bukan sekadar sembang kosong. Kita dah ada hasil yang jelas dan akan terus bekerja keras untuk memastikan manfaat ekonomi ini sampai terus kepada rakyat dan meningkatkan taraf hidup kita semua.